Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu, pemimpin-pemimpin pendapat, pemikir-pemikir negara berkumpul di sini di Astro Awani, wakil-wakil mereka. Dan kali ini, mereka mengambil isu denggi. Dan ini isu yang begitu-begitu penting untuk dibicarakan kerana Jabatan Isu-Isu di Dasar dan Sains Kesihatan akan untuk perhatian isu denggi. Dan ini isu yang begitu-begitu penting untuk dibicarakan kerana sudah lama kita berperang dengan denggi ini. Kita berperang kerana ada kematian dan ada kesakitan yang amat tinggi. Saya sendiri pernah menjadi bangsa denggi dan dalam kesihatan MPN, juga Profesor Fakulti Perubatan Muslim Malaya, Entomologi Perubatan, Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan, Fakulti 14. Jadi kenapa? Kerana kita berperang dengan denggi ini lama. Pelbagai usaha inisiatif dilakukan dalam aspek cuba mengawal yang Edis, dalam aspek cuba memperbaiki cara kita merawat darah tinggi, boleh terkena penyakit denggi. Dan di peringkat umur kita terutamanya kalau mengikut kepada Dato' Seri Nur Hisham punya data dan statistik yang dibentangkan sebelum ini, menakutkan. They are being diagnosed. I think diagnosis is made much earlier now. And I think there is some probably maybe misunderstanding that clinician, dengan masalah ini, itu kita bincang untuk memperbaiki dengan masalah ini, itu kita bincangkan selepas ini. Kanak-kanak suka menyentuh apa sahaja di depan mereka, termasuklah telefon pintar. Kini tiada lagi ketidaktentuan bil. Itu janji kami. Agenda Awani bersama hos anda. Kami mengupas isu pilihan secara mendalam bersama pakar, pemimpin dan ilmuwan dari pelbagai aspek. Fenomena Bapak Jokowi ini pasti selalu akan ada tantangan. Apa yang menjadi masalah sekarang adalah situasi politik di Indonesia sekarang. Ramai sebenarnya tidak tahu apa itu sleep apnea. Berhenti bernafas bila waktu tidur. Agenda Awani setiap hari jam 8.30 malam hanya di saluran 501 Astro Awani. Harap Mama bisa datang ya. Berisik! Diam kamu! Aku seharusnya tidak mati. Agar perpisahan menjadi pertemuan. Kamu tatap cincin ini. Kok kau pergi? Menculik. Kalau udah diculik terus diapain? Apakah takdir bakal menemukan mereka? Lakonan paling buang Chelsea Olivia dan Dodi Harlino. Cincin diskon hingga Jumaat 6.30 petang di Astro Ria. Oh, cuma nak jadi suami Lia, kalau nak jadi papa pada baby Lia. Saat kau memelukku, tuturkan cinta. Abang sayangkan Lia, faham tak? Abang boleh tak kalau jangan sayang dengan Lia sekarang ni? Kuasa cinta bagiku. Abang bukan suami Lia dan takkan jadi suami Lia. Dirimu kan selalu ada. Suamiku Encik Perfect 10 untuk menempah filem terkini saluran 480. 6 bulan ke depan akan jadi tempoh getir buat ekspor negara. Ekonomi Malaysia tumbuh memberangsangkan pada 6%. SME has been growing at a very healthy level. Business Awani Plus rangkuman berita bisnes. Business Awani Plus 5 berita mingguan terbaik, pelbagai perspektif, ekonomi dan urus niaga pilihan. Ketahui prestasi dan prospek mingguan pasaran. Business Awani Plus setiap Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Ada musuh halus, musuh kecil, virus yang perlu kita lawan dalam konteks ini. Dan
Saya melihat kepada statistik itu tentunya membimbangkan kerana kenaikannya tinggi berbanding dengan tahun lepas. Tapi tentunya apabila kita menerima cabaran yang besarlah, maka kita akan menggembelingkan tenaga dan ikhtiar lebih tinggi. Dalam konteks itu, saya ingin kembali kepada Profesor Dr. Sazali kerana saya ingat lagi di agenda Awani, di Astro Awani, Profesor Sazali ada mengatakan kita tidak boleh terus menggunakan cara yang sama, cuba menyelesaikan masalah yang sama dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Jadi, kita tahu perempuan Melayu umur daripada 50 tahun. Jadi apakah masalah di kalangan mereka ini? Adalah kerana mereka datang lewat ke hospital. Jadi dalam kajian kita lihat kelompok yang risiko denggi. Penerokan denggi tidak ada yang. I think it's a changing of also an in the way that they can produce a good. I'm okay. The numbers are increasing. People from dying. Has this next department. Kita tak boleh bergerak secara individu. Yang itu yang dia pakar di depan saya selepas ini. Aqua Nano dengan teknologi cucian mesra alam dapat mengeratkan hubungan sekeluarga. Dengan perkhidmatan Dobi layan diri, Aqua Nano, Dobi untuk seisi keluarga. Analisis Awani dalam diskusi perdebatan isu semasa dalam dan luar negara. Bagaimana negara kita perlu ada sebuah badan raya yang bertaraf global. Perlu melihat ke arah kesejahteraan masyarakat. Aspek bantuan mungkin datang ataupun boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Ini adalah satu benda yang agak tak pernah kita fikirkan. Isnin hingga Jumaat jam 9.30 malam hanya di saluran 501 Astro Awani. We are not in crisis. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan petisyen pengampunan diraja kepada Yang di-Pertuan Agong. Hudud is a divinely ordained law. Kita tidak hak untuk mencabarnya. Awani 745 sentiasa membawakan anda berita-berita terkini. Sentiasa membawakan kepada anda berita-berita dari masa ke semasa. Sentiasa membawakan berita komprehensif tak kira di mana anda berada. Awani 745 di Astro Awani. Gadget Nation. You need information about new technology and new gadgets. All you need is right here. I've got two devices here, very exciting indeed. Welcome to Gamers Station. Gadget Nation, every Sunday at 9:30 p.m. on Astro Awani. Siti, dia keluar ke untuk belakang. Naik kereta. Siapa lagi telefon kasih gelap dia? Apa kata kau bawa Ali pergi makan aiskrim? Aku dengan Siti nak pergi jalan-jalan. Boleh kan, Kak? Kalau saya mati, awak tolong bagi surat tu dekat Hafiz. Cinta Ibadah, Isnin hingga Jumaat. Tayangan serentak di Astro Prima dan Astro Maya HD. Astro Awani tidak akan pernah berundur dari turut serta memerangi denggi di barisan depan. Astro Awani kehilangan warganya sendiri. Kita masih lagi segar dengan hashtag. Ada mungkin. Okay. Rayam. Difficult. Secara individu. Mana? Louis tak dengar lagi. Ataupun hasil daripada pendidikan telah kita lakukan. Kita kebanyakan profesor ni dikatakan membuat pendidikan syok sendiri kan. Tidak ada impact pada komuniti. Jadi peranan doctors. This is what we even have a YouTube to I think I told you about that. Yeah, where we teach the patients how to manage their fluids. Kita boleh ambil pegawai-pegawai berwajib berikan data kena 10 tahun yang kita jadikan dia sebagai contoh macam mana
tenaga, itulah ujian kepada kita dan sama ada kita berjaya, tapi juga komuniti, masyarakat dan juga semua pihak berkepentingan. Itu pengembelingan tenaga, itulah ujian kepada kita dan sama ada kita berjaya melalui ujian ini atau tidak. Hantarkan pandangan anda. Kita mahu maklum balas dan insyaAllah kita akan bersama lagi dalam dialog pemikir negara yang lain, dan kalau denggi ini tak selesai, kita akan buat lagi satu sesi dialog pemikir negara tentang denggi. Sekian sebab malam, terima kasih, jumpa lagi. Thank you so much.